Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Perak Aman Jaya, dan salam Manjung Bandar Maritim. Terlebih dulu saya kali berterima kasih kepada pihak yang telah bersusah payah bertunggang langgang menyediakan show ini khas untuk saya, dan inilah kali pertamanya saya menghadapi saat dan keadaannya sedemikian. Gemetar tu memang ada, tetapi kita redah aja. Okey, cerita tentang diri saya. Nama saya Syamsuddin bin Mansur, berusia nak menjangkau 57 tahun, lebih setengah abad. Mula berkhidmat sebagai seorang guru pada tahun 1988 Januari. Tempat saya mula berkhidmat di SMK Mat Saleh Ranau, tempat yang bergoncang sekarang ni. Pada peringkat awal memanglah menjadi seorang guru ni benda yang cukup mencabar bagi saya, kerana saya betul peringkat awal ni tak begitu minat untuk jadi cikgu. Saya lebih suka jadi askar. Tetapi dek kena nasihat ibunda saya, dia kata engkau ni lembek, tak mampu jadi askar, jadi eloklah kau jadi cikgu. Alhamdulillah, Allah makbulkan niat ibunda saya, dan terus saya menjawab sebagai seorang guru. Dan apabila saya menjawab jawatan tu, saya dapati seronok pula jadi cikgu ni. Dan terus saya menyelami, terus menjawab jawatan itu sampai sekarang. Di SMK Mat Saleh saya berkhidmat selama 5 tahun sampai 1984. Di sana terlalu banyak kenangan manis lah, maklumlah orang bujang. Tak macam orang yang dah kahwin. Yang dah kahwin ni memang ada guide sebelah tu, baling gunung tu ada. Tapi saya bujang, memang bebas lah. Tambah pula waktu mula dapat lesen motor, belajar motor tu dapat lesen di situ. Makin besar lah saya terbang. Terbang bukan seorang-seorang, berkawan-kawan lah dengan kawan-kawan, tapi semua kawan tu lelaki. Kami semua ditempatkan lelaki di sana, perempuan tidak ada. Kalau ada perempuan, apa kami serbu. Sewaktu di SMK Mat Saleh pada tahun 1980, waktu itu saya mula belajar menaiki kenderaan yang dipanggil pickup dari Pekan Kota Kinabalu, dari Bandar Kota Kinabalu nak ke Ranau. Kami menaiki 2 buah pickup. Kami seramai 4 orang. 4 orang kawan, tak perlu cerita tentang kawan saya tu. Apabila sampai di Ranau, sebelum sampai ke Ranau saya singgah dulu di Kundasang. Sebelum sampai Kundasang memang banyaklah kejadian yang mengerikan saya. Waktu naik pickup, jalan raya belum dibatukan lagi, belum dibuat elok, belum ditarkan lagi. Tanah-tanah merah. Pickup naik separuh jalan, berunduk belakang pun ada juga. Ujung kami tak terjun jauh. Apabila nak hampir ke Kundasang, tengok awan kabus, musim hujan. Memang sejuk betul lah. Kita pakai t-shirt, tidak ada baju tebal waktu itu. Jadi memang sejuk. Duduk di belakang, di depan kawan saya duduk dengan pemandu pickup, saya duduk di belakang seorang jaga barang. Memang sejuk lah, tidak ada dinding. Punggung tempat duduk tu dibuat daripada papan. Sampai di Kundasang nampak kabus, tengok kiri kanan banyak orang jual kubis. Gerai-gerai kecil di tepi jalan. Ada juga gerai-gerai yang menjual barang tanpa tukang jualnya. Dikatakan di situ sesiapa pun boleh berhenti membeli barang sebungkus seikat RM1, ambil barang, letak duit, tinggal. Dan tuan dia akan kutip duit. Waktu tahun tu lah, tahun ni sekarang saya tak yakin lah. Waktu tahun tu memang tidak ada masalah. Orang yang jual letak barang tepi jalan, kami datang, ambil barang, letak duit RM1.
satu barang lah. Kalau 5 item RM5, letak RM5. Dan kami tinggal lah sampai Kundasang, terus mengalap ke Bandar Ranau. Sebelum sampai Ranau saya terkejut. Saya tengok satu bandar terletak di tengah-tengah kuali, macam kuali kawah tu. Terdapat satu bandar dikelilingi bukit, dan pikat bawalah kami ke situ. Sampai di situ saya terus ditempatkan ke SMK Mat Salleh Ranau, dan itu adalah beberapa orang yang menyambut kami dan berkenalan kejap. Senior-seniornya ada di situ, orang dari Semenanjung, dan kami mulalah bincang, sembang, nak tahu di mana tempat tinggal. Itu yang seronok dia tu. Dan kami pun ditempat lah mana-mana rumah. Kami berempat, jadi diagihkan kepada dua orang untuk menumpang di rumah kawan. Jadi pendapatan kami tak jauh dari SMK Mat Salleh Ranau, kurang lebih setengah kilometer itu, tapi di bawah bukit. Nak mendaki tu memang penat lah. Begitu juga dengan Bukan Ranau, terpaksa mendaki kalau nak pergi beli barang. Waktu mula sampai tu musim hujan, memang pengalaman tidak ada basikal, tidak ada motor, kami berjalan kaki ke sekolah. Waktu itu yang menyeronok tu, adanya lompat tapungan air. Kami sangkakan batu untuk kami lompat. Pijak-pijak, punya terpijak tai lembu. Separuh kaki tenggelam dalam tai lembu. Ini kan batu. Dan basuh lagi terus ke sekolah. Sekolah biasalah, kali tamu sekolah. Kenal dengan orang sana, tapi yang seronoknya budak-budak di sana. Kalau jumpa dengan cikgu-cikgu Semenanjung ni, dia cukup malu, lelaki dan perempuan. Memang pemalu orangnya. Kalau jumpa tu di kedai, nampak beg je dilanggar orang. Beg je tergantung di kedai tu dilanggar orang, budak-budak ni hilang. Punya budak-budak tu malu dengan cikgu-cikgu yang datang dari Semenanjung. Jadi 5 tahun di sana banyaklah kenangan. Malu Pulau Bujang sana dengan motosikal TRS saya tu, Suzuki TRS. Selalulah kalau hujung minggu kami naik ke National Park di kaki Gunung Kinabalu, kami makan di situ. Kami terus balik ke Ranau, ke tempat kami. Kadang hujung minggu kami pergi pouring, tempat air panas di kawasan Lohan tu. Kami lakukan aktiviti kami lah, mandi bandar. Kemudian bila lapang lagi kami tak jalan, kami akan kumpul dalam rumah, kami memasak-masak dalam satu kumpulan, makan bersama-sama lah dengan kumpulan-kumpulan guru-guru dari Semenanjung ni. Waktu tu saya rasa cuma ada seorang je kot yang sudah berkahwin, yang lain ni semuanya bujang, masih belum berkahwin. Yang lain-lainnya itulah. Kami banyaklah mengantau di kawasan-kawasan di persekitaran Bandar Ranau, pakai masuk hutan. Selalunya dengan pelajar-pelajar sana kami ambil peluang dengan wang gajinya kami dapat RM295 sebulan tu, kami gunakanlah untuk belanja makan, begitu juga belanja untuk aktiviti dengan budak-budak di sana. Kerana di orang sana agak susah hidupnya. Jadi kami belanjalah sebagai wang kami tu untuk mengadakan aktiviti, terutamanya yang dia orang suka ni aktiviti berkelah. Dalam masa sebulan tu kadang 2-3 tempat kami berkelah, bawa budak sana, dan cukup seronok lah. Sebab kami dah sana jadi macam saudara mara dengan kawan-kawan lain. Kalau kumpulan-kumpulan geng Semenanjung tu kira macam adik-beradik lah. Apa yang kami makan untuk orang lain makan. Masak tak kira sedap tak sedap tu bukan kedua, janji boleh makan. Kemudian yang lain-lainnya tu kenangan manis waktu Hari Raya lah. Saya sekali memang tak balik ke Semenanjung untuk bahaya. Kami buat rumah terbuka yang bakar satenya, buat kuah kacangnya, ketupat nasi. Buat ketupat nasi yang kami buat tu, kami baru belajar. Kami buat ketupat nasi bukanlah cara macam yang buat sekarang. Sekarang kita tengok nasi tu dimasak lembut betul, lepas tu kita kacau-kacau, kita tekan-tekan elok jadi nasi impit. Kami dulu geng bujang, kami tak tahu buat. Kami masak nasi biasa tu, buah lebih sikit. Lepas tu kami letak dah talam, lapis plastik, lapis sok rabah, lapis papan, kami tekan.
Kami tekanlah dengan tenaga kami, tapi kami tak berdirilah atas nasi tu. Kami tekan dengan tangan. Diharapkan supaya nasi tu kejam, lekat. Malam kami letak bakar kan. Besok hari raya boleh potong. Faham-faham lah. Ketupat tu jadi terabur, dia tak melekat. Itu yang seronok tu. Selepas itu kami berjalan dengan geng-geng motor kami berjalan pergi melawat rumah-rumah orang tempatan. Ya, cuma di situ pengalaman saya waktu hari rumah tu buka, kalau saya buat tu dari pagi sampai ke petang saya tak boleh buka apa lain. Kerana bertubi-tubi orang tempatan. Saya tarikh akhir, masa akhir tahun akhir berkhidmat di SMK Mat Salleh Ranau di Sabah tu 1984, dan saya minta tukar. Saya tak sambung-sambung dah, ngam-ngam 5 tahun. Kerana saya tak suka tempat orang, saya lebih suka tempat nyeri. Maklumlah, macam kata waktu burung. 1985 saya dihantar ke SMK Raja Syahriman Perwas. Di situ ada kenangan manis lagi lah. Di mana saya berjumpa dengan isteri saya di situ. Dia setahun dia bertugas di tempat itu 1984 dan 1985 dan bertemu di situ. Dan 86 kami menikah rumah tangga di situ. Di situ saya bertugas lebih 20 tahun. Sampailah 2006 saya ditempatkan di SK Sungai Batu menjawat jawatan sebagai PK Pokok. Di situ saya bertugas selama 4 tahun. Kemudian saya dihantarkan ke SK St. Francis Taiwan selama 3 tahun. Dan 2014 Januari saya dihantar ke SK Seri Bayu, tempat terakhir saya berkhidmat.